Gaji dia boleh tahan tak satu skrip tu? Lupa nak tanya. Satu skrip RM5,000 lah. Itu telefilm. Yang kau itu lah, kalau kau boleh cerita, berapa kau dapat itu? Itu dalam tak banyak, dalam RM3,000 lebih lah. RM3,000 lebih. Sebab aku kan penulis baru kan. Penulis baru. Kalau yang hotel-hotel lagi dia, tapi proses nak buat tu panjang lah kan? Panjang lah. Dia ada sinopsis. Lepas tu skrip. Skrip tu by character lah. Dia bukan point, ayat yang lengkap lah. Ayat yang lengkap lah. Dia buat apa. Storyboard. Storyboard lengkap. Treatment dia. Okey. Menarik. Yang ni kita mungkin boleh jelaskan lagi dalam episod yang akan datang lah. Filem tu mahal sikit lah, dalam puluh-puluh ribu lah satu skrip. Menarik. Kalau kau betul-betul buat kan untuk filem. Kalau kau fokus kan. So by the way, sampai kat sini je lah kita punya podcast. InsyaAllah kita akan sambung lagi, dan kita akan cari guest-guest yang power macam Abang Modal. So kita jumpa lagi dalam next episode Tenang Talk. Untuk yang nak sponsor, boleh datang sponsor. Dan ribuan terima kasih kepada semua viewer kita. Jangan lupa klik subscribe, like dan share. Tenang Talk, sign off.